bersedialah banyak-banyak plastik kan. Ha. Dia akan keluar kan. Banyak juga yang muntah yang ketulan. Saya rasa itu beku lah, darah beku agaknya, warna merah kan. Memang darah Agaknya beku lah. yang ke? Ha, Dia dar- darah beku yang orang kata hitam sangat. Sampai ha. masa muntah tu ingat takut. Dia macam, apa benda ni? Kan, macam, itu suami kata tak ada apa kot. Dia keluarkan badan toksik dalam badan kot. Suami cakap yang dia kan. Itulah. Sebab asalnya batuk je. Rasa macam nak batuk. Lepas tu tekak rasa macam gatal. Ha. Saya batuk 2-3 kali. Lepas tu rasa macam nak muntah. Lepas tu muntah-muntah dia keluar. Memang dia keluar lendir. Dengan darah beku yang banyak. Darah beku yang hitam banyak. Aduh takutnya. Tu yang hantar gambar dekat uncle dengan uncle Wong tu. Ya. Lah, tapi saya tengok bagus lah. Saya dengar itu satu positif lah Ina. Ina ambil Ya. satu positif. Betul tak? Ya. Itu yang rasa dia lebih lega tau. Pernafasan lebih lega kan. Betul. Ada Cik Ina lagi duduk dalam bilik hawa dingin. Ada lagi tak? Dia boleh duduk luar. Dia boleh kena kipas. Kira dah boleh duduk kat meja makan, duduk dengan suami. Kalau tak dulu macam Terkurung, orang kata kan? macam cacing kepanasan, tak boleh nak duduk kat luar. 5 minit je. Lepas tu mesti nak duduk dalam bilik. Mesti nak aircon juga. Kalau tak nanti saya dirimas. Dia ibarat apa ni, terkungkung dalam bilik kan? Terkurung. Jadi sekarang boleh ambil udara segar kan? Ya, boleh duduk luar. Jadi ada perubahan lah. Jadi sebab bukan mudah untuk memulihkan tubuh badan kita yang mudarat selama 8 tahun. Setuju tak? Betul? Akan tapi sekarang dia dalam pemulihan tu, sel-sel tu akan baik pulih. Di masa Macam satu sekarang, masa, dia ambil masa kan. Betul. Jadi sekarang dah dapat rasa kan, Cik Ina pun dah dapat rasa semasa dialisis tu tak begitu, tak seperti penat yang selalu nampak jarum pun takut dan sebagainya kan.